Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Berikutan peristiwa seorang pelajar IPTA memijak Al-Quran. Kita sedia maklum sebenarnya pihak polis telah pun membuat tangkapan reman untuk disoal siasat. Menteri Agama pun telah mengeluarkan kenyataan tegas, tidak ada kompromi. Mana-mana individu yang cuba mencetuskan ketegangan dengan menghina agama, dalam konteks ini menghina Al-Quran dan agama Islam, sepatutnya tidak dilakukan oleh mana-mana individu dalam negara Malaysia yang cintakan keamanan, yang saling hormat menghormati. Jadi dalam konteks memijak Al-Quran itu kita tidak boleh terima, dan kita mempersoalkan kenapa tidak ada common sense dalam menjaga keharmonian. Saya nak seru juga masyarakat Muslim di Malaysia kekal bertenang walaupun kita marah, tapi kita kena rasional, teruskan berdakwah, kerana mungkin ada rakyat kita yang bukan beragama Islam, masih lagi tidak mengenali Islam, masih lagi skeptikal, tak ramai, hanya sedikit saja. Jadi kita gandakan usaha dakwah. Tak mustahil mereka yang membenci Islam, mereka yang tidak faham Islam ni, sekurang-kurangnya bila diterangkan, mereka akan faham Islam, dan kalau mereka mendapati kebenaran, mereka akan memeluk Islam. Tak mustahil. Kita lihat bekas ahli parlimen Belanda, Joram van Cleveren, yang merupakan sahabat baik kepada Geert Wilders, antara tokoh politik yang sangat membenci Islam. Joram van Cleveren selama 7 tahun mempromosikan anti-Islam di Dewan Perwakilan Belanda. Akhirnya selepas umur dia 40 tahun, dia memeluk Islam. Tak mustahil. Jadi teruskan usaha dakwah. Marah tetap marah, tapi kita kena rasional dan teruskan berdakwah.